jemput sayur. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh. Okey. Pagi ni Mok Teh terasa teringin sangat nak makan jemput sayur ni, lawan dengan sos bawang putih ni. Memang sedap. Okey, bahan-bahannya memang cukup ringkas dan senang sangat. Baik, dekat sini Mok Teh tulis bahan-bahan dekat video Mok Teh ni. Nanti sahabat-sahabat ikutlah ya. Sebab Mok Teh tadi tak sempat nak ambil video masa Mok Teh okey, sediakan macam bahan-bahan dia tadilah. Okey, harap sahabat-sahabat faham lah. Okey, dah Mok Teh ringkaskan. Okey, baik. Mula-mula okey, sediakan 2 cawan tepung gandum. Okey. Lepas tu Mok Teh masukkan sedikit garam, carrot, daun bawang, sedikit daun sup, toge. Itu je bahan-bahan yang Mok Teh letak. Okey, kalau sahabat nak letak sayur yang pelbagai tu silakan. Okey, ini Mok Teh buat apa yang ada dekat rumah saja. Lepas tu Mok Teh letak juga sedikit ikan bilis ya sahabat-sahabat. Lepas tu masukkan sedikit air, kacang-kacang, dah boleh goreng. Ringkas kan? Okey, ini jemput mak-mak sarapan pagi. Okey. Okey, jom kita goreng. Okey, lepas tu masuklah sedikit demi sedikit dengan sudu kan. Okey, lepas tu garing kekuningan lebih kurang macam video ni, balik-balikkan. Okey, macam tu. Macam dah garing gitu kan, dah boleh angkat satu persatu masuk dalam bekas yang lubang lah. Macam ni. Okey, supaya minyak dia tu turun ke bawah lah. Okey, dan ini hasilnya. Tada. Okey, inilah sarapan Mok Teh pagi ni. Okey, sahabat-sahabat boleh ikut cara ni kalau suka, dan kalau nak makan macam Mok Teh buat ni. Memang sedap sahabat-sahabat. Okey, untuk sos tu kan Mok Teh cuma tumbukkan bawang putih dan masukkan sedikit air panas, kacau dengan sos tu. Sedap sahabat-sahabat, boleh try macam Mok Teh buat ni. Selamat menjamu selera. Bye. Assalamualaikum.